Oh, ini nak try Santino 2800, bateri masih penuh. Nampak? Pakai mata pisau. Yang ni sebelum. Tu yang aku buat dah. Yang ni belum lagi. Ini baru pukul 10.40. Kita tengok. Update pasal bateri, ada lagi dalam 3.5 yang tu lah. Ni kan, pukul 11.25. Tadi start 10.40an. Boleh lah. Dia ada bateri sikit lagi. Ada lagi 3. Dia lepas ada 3, tapi dia dah start lemau dah. Dia punya pusing ni. Dah, kita teruskan. Okay geng, dah 11.35, hampir sejam lah. Kita tengok bateri ada 3.5 macam tu lah. Tapi indikator ni macam kurang tepat sikit. Tapi yang aku rasa dia makin lemau lah. Dia nak tibai tu dia tak putih tu. Ni hasil area ni. Tebal mat. Mula macam tu lah. Kalau aku masuk ni terlalu bau aku lah. Yang ni aku nak try sampai habis bateri. Tak tahu tinggal berapa minit lagi. Ni kira dah sejam lah aku. Okay geng, memandangkan tadi aku bola tu dia terkut kan. Nampak kan? Tersangkut, dia terpulah dalam aku punya motor kan. Aku malah nak buka. Lagipun dia punya rotation tu dah slow. Sebab bateri pun dah kurang kan. Jadi ni je lah. Ni selepas dari sini tadi. Situ ada nak kena parang juga lah. Ni pun aku dah parang sikit. Tak lepas mata yang sekadar 9 inci kot. Nak pakai mata besar lagi lah. Kan tu hasil. Boleh lah.